Hai guys, so hari ni saya nak kongsi resepi buat lompat tikam. First, kita rebus air, kita masukkan 2 ketul gula Melaka, kita masukkan gula pasir dan lepas tu kita masukkan daun pandan. Kacau bagi sebati sampai dia likat macam ni. Next, kita ambil tepung beras, kita campurkan dengan air, gaul bagi sebati, jangan bagi dia berketul tau. Barulah kita rebuskan air, masukkan garam, make sure tu garam kasar, jangan garam halus, nanti dia pahit. Baru masukkan santan, lepas tu kita tapis bahan-bahan tadi dan baru kita gaul bagi dia naik macam ni. Kita masukkan pewarna merah dekat dalam rendaman beras pulut kita ni. Make sure dia direndam selama 1 jam tau, barulah dia boleh meresap dekat dalam beras pulut tu. Dah redam, lepas tu barulah kita kukus beras pulut kita. Bila dah kukus untuk selama 10 minit, barulah kita masukkan air garam kasar. Lepas tu kita masukkan juga santan sikit. Ni sebab kita nak bagi pulut kita lebih berlemak macam tu. Barulah sedap. Kita gaul bagi sebati dan kemudian kita kukus lagi sekali selama 10 minit juga. Okey, sekarang kita nak buat asas lompat tikam tu. First, kita kena blend dulu daun pandan ni dengan air sampai dia jadi cantik macam ni. Lepas tu kita tapiskan santan dan juga kita tapiskan air daun pandan tadi supaya tak ada serdak-serdak yang masuk dekat dalam adunan kita. Lepas tu kita masukkan juga beberapa sudu air kapur, kacau bagi sebati, kita rebus air dan barulah kita campurkan adunan tadi tu dengan air tadi. Gaul bagi dia mengikat cantik bersinar macam ni dan kita masukkan dalam loyang. Kena bekukan dululah sebenarnya, tapi macam ni yang korang nampak macam a bit slimy ni sebab kita orang dah tak sabar nak makan. So bila bahan-bahan tu semua dah siap, kita boleh hidang atas pinggan dan kita punya lompat tikam pun dah sedia untuk dimakan. Selamat mencuba guys.